الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Habis Seram Channel. Habis doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Hari ni Habis nak share satu cerita daripada Azlan. Tajuk dia Petang Hujan Panas. Cerita ni berlaku kepada beliau ketika beliau memandu lah. Okey, Habis baca cerita dia. Langit petang mengadun warna jingga dan kelabu. Matahari pula masih malu-malu untuk muncul daripada celah-celah awan. Tetapi waktu itu hujan gerimis mula turun, tidak deras, macam gerimis halus yang menari di atas bumbung kereta Azlan. Berbunga juga ayat dia ni. Azlan duduk tegak di belakang steering, memandu dengan tenang melalui jalan lama yang bersimpang daripada lebuh raya utama. Dia baru habis ziarah ibunya di kampung dan entah kenapa hari itu dia rasa nak ikut jalan lama, jalan laluan sunyi yang pernah menjadi rutin kepada beliau semasa zaman waktu belajar dahulu. Jalannya sempit, berliku dan jarang dilalui, tapi damai, atau sekurang-kurangnya itulah yang dia sangka. Makna dia suka lalu jalan-jalan kampung, jalan-jalan sunyi yang aman, damai, yang tak ada jam, tak ada traffic light lah. Angin bertiup malas, pokok getah kiri dan kanan melambai-lambai dengan perlahan, macam tunduk menyambut kehadiran keretanya. Hujan masih turun walaupun langit masih cerah. Hujan panas waktu itu, dan Azlan sempat terlintas. Orang tua dulu selalu kata kalau hujan panas ada yang tak nampak tengah bersanding. Makna dia pernah dengar lah, orang tua kata kalau hujan panas ni makna dia ada hantu ataupun ada jin tengah bersanding ataupun tengah melangsungkan perkahwinan lah. Ini cerita dia lah, wallahualam. Azlan senyum kecil, cakap-cakap orang lama, tapi kadang-kadang ada juga benarnya, kata Azlan. Namun senyuman beliau pudar bila sedar sesuatu yang tidak kena. Kenapa dia kata macam ada sesuatu tak kena? Okey, sudah hampir setengah jam dia memandu di jalan itu, tapi landscape di luar sana masih sama. Pokok getah, jalan lurus dan tiada simpang, tiada pondok, tiada lampu jalan dan tiada perubahan. Patutnya dia dah keluar ke jalan besar, tapi semuanya nampak macam sama, macam beliau lalu jalan yang berulang-ulang. Dia pandang jam di dashboard. Pada waktu itu adalah pukul 6.42 petang. Masih awal lagi, tapi suasana macam cepat sangat gelap. Cermin sisi mula berembun. Aneh, sebab airconnya masih hidup dan suhu di dalam kereta tak berubah. Dia lap dengan tangan, tapi kabus makin lama makin pekat. Cermin belakang pun mula dilitupi wap. Angin dalam kereta jadi perlahan sejuk, dingin mencengkam, bukan lagi nyaman. Azlan mula rasa tak selesa, rasa tak sedap hati. Dia tekan sedikit minyak, kereta meluncur, tapi terasa berat, seolah-olah sedang membawa lebih daripada muatan yang sepatutnya. Dia seorang-seorang, tapi dia rasa macam dalam keretanya berat, macam dia bawa ramai orang. Langit di luar sana gelap, walaupun matahari masih kelihatan. Hujan renyai-renyai, tapi bunyinya makin lama makin berubah. Tidak lagi lembut, ada dentingan-dentingan yang berat, seperti hujan menimpa zinc dengan berat. Azlan menjeling ke kiri.
Di cermin sisi, satu bayangan hitam berkelip. Masa ni dada Azlan berombak laju, nafasnya berat. Dia pandang sekeliling, cuma sunyi, hanya hujan dan pokok getah yang beliau nampak di kiri kanan kereta beliau. Radio dilaras untuk hilangkan sepi, tapi yang keluar cuma bunyi statik. Dia putar frekuensi, tiada siaran, sampailah satu suara sama-sama menyelit. Suara perempuan berbisik mendayu tapi tidak jelas. Jadi masa ni Azlan ni tiba-tiba dia duduk tengah ubah-ubah frekuensi radio dia ni, kita dengar macam ada suara perempuan berbisik dekat telinga dia. Jadi masa ni Azlan ni dia cepat-cepat matikan radio dia. Dia nak pastikan sama ada suara ni daripada radio ke ataupun daripada luar lah. Sunyi kembali menyelimuti Azlan apabila beliau mematikan radio. Dalam diam dia sedar peluh dingin mengalir di belakang lehernya, bukan sebab panas tapi kerana perasaan yang semakin lama semakin berat. Dia cuba fokus ke arah jalan, tapi kemudian dari jarak depan kelihatan sesuatu. Masa ni Azlan dia nampak ada seseorang tengah berdiri di tepi jalan. Masa hujan panas ni, orang tu berdiri tegak. Azlan perlahankan keretanya, tak berniat berhenti, tapi pandangan dia tak dapat lari daripada sosok tersebut. Seorang perempuan berambut panjang, berbaju putih, berdiri kaku menghadap jalan. Dia tak bergerak, hanya berdiri di tepi jalan. Azlan tidak berhenti, tapi bila dia melintasi wanita itu, dia rasa macam sosok itu menoleh perlahan-lahan ke arahnya, walaupun dia tak melihat secara terus. Masa Azlan ni dia dah lalu depan perempuan ni, walaupun dia tak tengok secara panggil bertentang mata, tapi daripada ekor matanya ni dia perasan yang perempuan ni menoleh kepadanya secara perlahan-lahan. Seram. Kita pun kadang-kadang kalau takut kan, kita boleh perasan ada orang tengok kita ke tidak kan. Masa ni Azlan dah rasa takut dah. Dia tekan minyak dan lajukan keretanya. Sejuk di dalam keretanya makin lama makin bertambah. Bahu dia rasa tegang, jantung dia laju, dan perasaan yang paling dia takut muncul dalam diri dia. Apakah perasaan tu? Perasaan tu perasaan takut ketika berada keseorangan di dalam kereta. Azlan ni dia tak berani nak jeling cermin pandang belakang, tapi dia tahu ada sesuatu atau ada seseorang yang sedang duduk di bahagian seat belakang kereta dia. Seram. Abel pula tengok seat belakang kereta Abel ni pula. Azlan ni walaupun dia tengok ikut cermin pandang belakang ni dekat kereta dia, dia tengok, mungkin dia tengok cermin tengah ke atas ni kot. Dia tengok kat cermin tu, dia tak nampak pun ada orang menumpang dalam kereta dia. Dia kata suasana sunyi, diam, menghimpit. Kereta terus meluncur laju, tapi jalan yang dia lalu ni tak habis-habis. Pokok getah tetap sama, papan tanda tiada. Cahaya matahari makin lama makin pudar. Jam sudah menunjukkan pukul 6.57. Makna dia dah masuk waktu maghrib dah. Tapi suasana lebih gelap daripada kebiasaan, kelam dan menyesakkan. Azlan mula faham dia sesat. Bukan sesat biasa. Dia dah masuk ke satu ruang yang bukan milik manusia, dan sekarang dia sedang diperhatikan. Maksud dia, Azlan ni dia rasa dia bukan berada di jalan raya yang sebenar lah. Sekarang ni dia dah ada di jalan alam sebelah. Mana dia jalan orang tak nampak, jalan gaib.
Azlan cuba bertenang walaupun tubuhnya terasa kejang sejak tadi. Suhu di dalam kereta tak masuk akal. Sejuknya sangat-sangat sejuk sampai mencengkam tulang-tulang hitam beliau. Walhal pada ketika ini pendingin hawa biasa-biasa saja. Jari jemarinya mula menggigil, bukan sebab kesejukan tapi kerana sesuatu yang tak mampu dia nyatakan dengan kata-kata. Dia tahu dia bukan keseorangan. Cermin pandang belakang masih dia tak berani nak jeling. Dia dah tengok 2-3 kali, lepas tu dia dah tak berani dah nak tengok balik cermin pandang belakang dia. Pandang ke depan sahaja masa ini, fokus kepada jalan raya. Walaupun beliau tidak tengok cermin pandang belakang, tapi ekor mata beliau macam nampak bayang gelap ada di dalam kereta. Macam ada orang duduk diam, sangat-sangat diam. Nafas Azlan pada ketika ini dah jadi sesak. Cahaya makin lama makin suram. Awan hitam seperti bergerak pantas menutupi seluruh langit. Jalan di depan disimbah bayang-bayang. Tapi yang buat dada Azlan makin sesak, dia mula kenal laluan itu. Dia pernah lalu jalan ini. Ada tanda yang sama, iaitu dahan pokok yang condong ke arah kanan, longkang kecil yang bertutup dedaun-dedaun kering, garisan putih di tengah jalan yang sama seperti yang beliau lalu sebelum ini. Azlan mula panik. Tangan dia campai telefon di atas kerusi penumpang. Skrinnya gelap, ditekan beberapa kali, tiada respon. Telefon dia mati padahal bateri tadi 80%. Dia cuba hidupkan semula tetapi gagal. Radio menyala sendiri, statik. Kemudian muncul suara itu semula. Suara ini lebih kuat, lebih jelas. Maknanya Azlan ni dia dengar suara orang menyanyi pula. Bukan dalam bahasa yang Azlan faham, tapi lagu itu ada sesuatu tentangnya, iaitu ritma yang perlahan mendayu macam suara orang-orang lama, suara perempuan menyanyi seolah-olah sedang memujuk. Azlan matikan suih radio, tapi suara itu masih kedengaran daripada speaker ataupun daripada dalam kereta, dia tak pasti. Maknanya dia walaupun dia tutup radio ni, Azlan ni dia masih dengar suara tersebut. Cermin pandang belakang mulai kabur daripada dalam, bukan kabur biasa-biasa, dan kabus yang masih berada dalam kereta ni seperti tidak masuk akal. Dia capai kain dan dia cuba lap cermin hadapan dan cermin sisinya, tapi kabus makin lama makin tebal, makin berat, seolah-olah tak mahu dibersihkan. Akhirnya Azlan jeling juga, dan di situ refleksi samar di kerusi belakang. Rupanya memang betul ada seorang perempuan sedang duduk terbongkok-bongkok, rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putih dan kusam tidak bergerak. Azlan melompat daripada dalam tempat duduk, tersentak beliau ketika itu. Nafasnya tercungap, matanya terbeliak. Dia pusing ke belakang dan tengok semula tiada siapa. Dia lihat kerusinya kosong, tapi bila lihat melalui cermin masih ada kelibat tersebut. Azlan dengan pantas menekan pedal minyaknya. Kereta meluncur lebih laju daripada tadi. Pokok-pokok kiri kanan mula kelihatan lebih padat, seolah-olah merapat. Dahan pokok mencakar sisi kereta. Bunyi geseran tersebut seperti kuku. Azlan telan Ailio, tangannya menggenggam steering sampai putih buku lalinya. Tiba-tiba daripada jauh Azlan nampak cahaya di hujung jalan. Mungkin pondok, mungkin rumah, apa saja harapannya. Dia pecut sampai dekat, matanya membulat. Sebuah pondok kecil usang terletak betul-betul di tepi jalan. Atap zinc, dinding kayu gelap. Tak masuk akal pondok itu boleh ada di sini.
Tapi dalam keadaan sekarang dia rasa lebih baik dia berhenti daripada terus pusing ke jalan yang tiada penghujungnya. Azlan membuka pintu kereta dan dia keluar perlahan-lahan. Kakinya melangkah ke atas tanah yang basah. Udara di luar lebih nyaman. Langit kini hitam sepenuhnya, tapi masih belum pukul 7.30. Azlan mendekati pondok tersebut. Langkah dia perlahan. Setiap bunyi tapak kaki di atas daun kering rasanya kuat di dalam telinga sendiri. Pintu pondok terkuak dengan sendirinya. Bunyi ensel berkeriut menyambutnya. Gelap di dalam pondok tersebut, tapi ada satu bau yang agak kuat yang beliau tidak dapat menahannya, iaitu bau tanah basah bercampur kemenyan. Azlan melangkah masuk daripada pintu belakang. Tiba-tiba pintu tersebut tertutup sendirinya. Bila pintu tertutup sendiri, jantung Azlan rasanya seperti mahu pecah. Dia berpaling pantas, pegang tombol pintu tersebut, cuba tarik untuk membuka pintu itu. Tapi pintu itu tombolnya tidak bergerak, macam dikunci daripada luar atau daripada dalam. Suasana dalam pondok itu sangat-sangat sunyi. Azlan berdiri dengan kaku, nafasnya mendadak dengan cepat. Dia tahan daripada menjerit, tahan daripada panik. Matanya mula menyesuaikan diri dalam keadaan gelap. Perlahan-lahan dia nampak bahagian dalam pondok tersebut. Lantai-lantai papannya mereput, dinding berlumut, sarang labah-labah di bucu siling. Bau lama dan busuk itu semakin menusuk hidungnya, antara bau tanah, peluh dan darah. Dia tidak pasti, tapi yang pastinya dia tidak bersendirian. Ada sesuatu dalam pondok itu. Dia dengar nafas, bukan darinya, tapi nafas yang berat, perlahan tapi jelas, seolah-olah sedang menunggunya. Azlan undur selangkah. Lantai berkeriuk kuat, dan daripada sudut paling hujung pondok sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan binatang. Bayang hitam merangkak penuh perlahan. Kepala tertunduk, rambut panjang menyentuh lantai. Setiap langkah makhluk itu bunyinya terlalu kuat, memijak lantai yang usang tersebut. Azlan menggeletar pada masa ini bila melihat satu makhluk yang beliau tidak pernah lihat, dan makhluk itu tiba-tiba hilang, dan daripada telinga Azlan beliau mendengar ada suara sayup-sayup di telinganya memanggil namanya. Bila dia dengar suara Azlan, bangun Azlan ni, dia cuba buka mata dia. Rupanya mata dia terpejam masa ni. Dia cuba buka mata dia, rasa mata dia yang terlalu berat untuk buka. Dia cuba gagahi juga semangat dia untuk buka mata ni. Bila dia buka, dia tengok kiri kanan dia ni dinding putih, dengan dia duduk atas katil, atas cadar putih, dan kiri kanan tangan serta dada dia ni berselirak dengan wayar-wayar lah. Dia tengok sebelah kanannya, rupanya mak dia duduk di sisi beliau, tengah usap dahi dia. Maknanya dia, rupanya Azlan tadi dia kemalangan di jalan yang sunyi pada petang hujan panas. Kenapa dia boleh kemalangan, dan apa cerita seterusnya? Siapa berminat boleh komen kat bawah. InsyaAllah Abang akan baca sambungan cerita ni pada episod akan datang. Sekian, terima kasih.